Seorang lelaki ditahan untuk membantu siasatan susulan tular satu video yang memaparkan kejadian sehingga menyebabkan kecederaan menggunakan senjata dan penderaan melibatkan pelajar madrasah di Kota Kinabalu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Kasim Muda berkata, pihaknya telah menerima laporan polis mengenai kejadian tersebut yang tular menerusi rakaman video di media sosial. Menurutnya, kejadian dilaporkan berlaku sekitar jam 11.55 malam pada Ahad di sebuah premis perniagaan di Kota Kinabalu yang melibatkan sekumpulan pelajar sebuah madrasah dan seorang lelaki dewasa. Kasim berkata, kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan dan Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan orang awam agar tidak membuat sebarang spekulasi dan menghormati privasi semua pihak terlibat. Sebelum ini, tular satu rakaman video berdurasi 4 minit 51 saat yang menunjukkan seorang lelaki memukul sekumpulan remaja lelaki menggunakan topi keledar di kawasan kedai.